saya nampak ialah dari sudut cabaran dakwah, saya bercakap tentang saya ialah sifat penakut. Penakut untuk kembali membalas tiap serangan musuh. Takut. Takut untuk bertindak berdasarkan ruang-ruang undang-undang yang ada. Kerana kalau orang sekular, mereka menggunakan seluruh ruang undang-undang untuk lawan siapa pun. Mereka tak peduli. Bagi mereka tak ada istilah melawan Islam ke, melawan Sultan ke, melawan siapa pun. Mereka melihat peruntukan undang-undang mereka ada. Yeah. Maka kita pula, antara yang menjadi masalah, mungkin saya cerita tentang saya lah, sifat penakut. Penakut dalam dakwah ini menjadi satu cabaran besar bagi pendakwah. Kerana dengan ugutan yang Allah sebut dalam surah Al-Anfal. Apa yang Rasulullah diugut? Dipenjara, dibunuh atau dihalau. Yeah. Dan saya dapat 2 ugutan. Ugutan pertama dipenjara, ugutan kedua dihalau. Tapi saya belum lagi dapat ugutan dibunuh. Belum. Jadi ugutan saya itu telah dilakukan kepada Nabi SAW. Dan sepanjang perjalanan dakwah itulah para pendakwa akan diugut. Penjara, guna apa pun ruang undang-undang, penjara. Atau saya katakan dihalau keluar. Atau dibunuh. Peringkat tertinggi dibunuhlah. Dan saya dah baca banyak kisah pendakwah yang dibunuh. Sama ada dibunuh oleh pemerintah yang zalim atau dibunuh oleh orang-orang munafikin. Dan kita tahu Umar Khattab dibunuh siapa, Ali dibunuh oleh siapa, kita tahu Uthman dibunuh oleh siapa. Artinya itu yang mereka lalui dalam dakwah. Jadi sifat penakut termasuk mencabar undang-undang, bukan maksud lawan undang-undang, tapi melihat ruang undang-undang yang kita ada untuk bela diri kita. Itu ketakutan yang berlaku kepada sebahagian besar pendakwah. Takut. Bila mereka dikatakan jangan, mereka tu jangan. Sedangkan orang jahat, bila dikatakan jangan mencuri, mereka tetap keluar penjara, curi lagi. Walau dapat hukuman 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Mereka keluar, mereka fikir nak curi lagi. Yang isap dadah keluar, nak isap dadah lagi. Tapi yang berdakwah, bila kena sekali, tak nak dah serik dah, saya nak ada rumah. Nakut. Saya ingat saya bila jumpa tuan guru saya. Kalau Ustaz Ahmad Razuki, dia selalu jumpa tuan guru Aziz. Satu kemuliaan bagi dia lah. Saya ni kalau ada apa-apa, saya jumpa Tok Guru Jadi. Saya memang biasa hari Jumaat pergi Guru Sila jumpa. Dan bila saya jumpa dengan tuan guru, yang terbarulah saya jumpa, saya minta pesan, dia kata, share satu benda nak beritahu. Entah kena berani, tu je. Orang alim sebenarnya bukanlah yang berilmu sebenarnya, tapi orang berani.